Korang yang suka lepak buat kerja kat Starbucks, Zeus Coffee atau mall sambil sambung free wifi, korang kena tengok video ni sampai habis. Silap hari bulan, password bank dan media sosial, korang dah kena kebas dengan hacker kat meja sebelah je. Benda ni serius, geng. Pernah dengar taktik man in the middle attack? Macam ni cerita dia. Korang masuk kafe, nampak wifi nama Free Cafe Wifi. Korang pun terus connect. Tapi korang tak tahu, scammer kat meja hujung tu sebenarnya buka hotspot dari laptop dia guna nama sebiji macam Wi-Fi Cafe tu. Bila korang tersambung je kat Wi-Fi palsu dia, semua benda yang korang type kat phone, nombor PIN, password IG, message WhatsApp peribadi, semuanya akan lalu kat skrin laptop hacker tu dulu sebelum pergi ke internet. Senang gila dorang sedut data korang hidup-hidup. Jadi macam mana nak elak? Video ni wajib korang save sekarang supaya boleh ikut step ni bila lepak kafe nanti. Pertama, pergi kat setting Wi-Fi phone korang dan tolong turn off fungsi auto join. Jangan bagi phone korang gatal nak sambung Wi-Fi sembarangan. Kedua, kalau nampak Wi-Fi tak ada password, terbuka, jangan masuk. Ketiga, kalau terpaksa sangat guna Wi-Fi public, wajib install dan buka aplikasi. VPN percuma macam yang ni. Guys, barulah data korang disulitkan, encrypted. Tolong tekan butang, masuk grup family atau tag kawan korang yang suka lepak kafe itu. Dan alang-alang tu bantu Naman tag tarik. Pecah 1,000 followers. Malam ni juga supaya saya boleh bongkar lebih banyak rahsia scammer. Jaga data korang. Ciao guys.